Silap je satu rukun hibah, keseluruhan hibah boleh terbatal. Antara rukun-rukun utama dalam hibah adalah satu, pemberi hibah. Pemberi hibah ni mestilah merupakan owner kepada barang yang hendak dihibahkan. Dia pun mestilah sempurna akal, baleh dan seorang yang tidak orang kata apa, dipaksa untuk membuat hibah tersebut. Meaning dia buat hibah tu secara sukarela lah. Yang kedua, uh, penerima hibah. Sebenarnya penerima hibah ni boleh sesiapa sahaja. Dia boleh kanak-kanak, dia boleh waris faraid ataupun tidak faraid, dia boleh orang yang berlainan agama dan sebagainya. Yang ketiga adalah perkara yang hendak dihibahkan ataupun subject matter. Perkara yang nak dihibahkan tu mestilah wujud, bernilai dan boleh dipindah milik. Keempat, mestilah ada ijab dan kabul ataupun pemberian dan penerimaan yang disahkan sama ada secara percakapan, pertulisan dan perbuatan. Now di sinilah paling banyak punca pergaduhan mengenai kes hibah ni. Sebab kadang-kadang orang selalu silap. Hanya dengan bercakap mulut saja hibah tu boleh dikuatkuasakan. Namun tidak semudah itu.